bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Luka di Hujung Setia episod ke-23. So dalam episod yang terbaru ni hubungan Faris dan dia dah macam langkas lah kat office. Walaupun kita dapat kabaran yang Noha sedang pregnant, tapi itulah adalah penonton komen macam dia ni bukan baru cerai ke, dia ni bukan dalam masa tempoh idah, boleh lagi dia berhias-hias satu jumpa dengan Faris, walaupun dia memang nak kahwin dengan Faris. Tapi itulah dalam keadaan yang mana Noha dengan pregnant ni, adakah Faris akan meneruskan perkahwinan dia dengan dia, kalau mereka boleh kahwin ataupun kekal dengan Noha. Sebab anak yang dikandung Noha tu macam mungkin boleh jadi penyebab yang Faris akan kekal dengan Noha. Tu satu hal. Lepas tu dalam masa sama dia boleh sering balik ke kampung. Ada masa pula balik kampung untuk melihat anak dia. Dalam masa sama dia bertanya-tanya bekas suami dia tentang Zulin. Kononnya macam nak mengata suami dia lah ada orang lain, ada pengganti, ada orang macam dia orang bercerai tu tak apalah, macam Ishak dah ada orang lain. Tapi sebenarnya macam Ishak memang dia layan tak layan je Zulin ni sebenarnya, tapi dia macam orang dah nak berbudi dengan kita. Macam Zulin tu nak tolong jaga, tolong tengokkan anak Ishak. Dia pun bagilah, sebab mak dia tak ada, mak dia sibuk dengan jantan lain dekat bandar. Tapi itulah, tiba-tiba pula rajin pula si dia balik kampung. Dan tapi kita boleh nampak juga pada Zulin ni macam dia care, macam dia dia memang rasa ada sesuatu lah dengan Ishak ni. Walaupun Ishak ni macam kita cakap, Ishak ni layan tak layan je. Ishak ni memang nampak seorang yang dingin lah daripada pandangan dia. Lakonan lakonan Adiputra. Sebab Adiputra ni punya pandangan semua memang jenis macam tak ada perasaan lah, boleh kata gitu juga. Tapi anak dia kata anak dia dah suka kat Zulin, sebab anak dia dah selalu dijaga oleh Zulin. Dia kata Zulin suka kan Ishak. Adakah ini petanda Ishak dengan Zulin akan bersatu? Gitu. Tengok nanti. Sekian.